mustahak. Jadi ini nak tunjukkan kepada anda lah. Jadi sekiranya lah lepas kita dah mandi, untuk orang lelaki, kita pun ambil sedikit ya yang X-Gin ni, maka kita ambillah lebih kurang ya sejari, ujung jari ni. Lepas tu kita pun sental kepada anggota kelamin kita. So tentulah anggota kelamin kita dalam keadaan yang biasa, bukan macam ni. Ya, dia lebih mungkin dalam keadaan yang relax. Jadi kita pun sental daripada hujung sampailah ke bahagian ke dalam, ke atas, dan sampai lagi ke hujung, sampai ke sana, di hujung, di bahagian yang kat belakang ni, dan juga di hujung sini. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau misalnya kita tengok gambar lagi satu, ini gambar ni saya nak tunjukkan anda. Jadi anda boleh tahulah. Jadi yang kita maksudkan di sini, daripada sini sampai ke sini yang kita menyental, ataupun kita membelai anggota kelamin kita. Mungkin dalam masa 2 minit hingga 4 minit yang kita boleh lakukan. Dan lepas itu, kita akan rasa krim ni akan serap kepada anggota kelamin kita. Okey, di sini saya nak jelaskan kepada anda.